Ada satu orang dia jumpa ustaz. Dia tanya ustaz, "Ustaz, kenapa ustaz doa saya tidak dikabulkan? Saya telah berdoa bertahun-tahun tapi saya tetap begini juga. Jadi adakah Allah Ta'ala benci pada saya? Adakah Allah Ta'ala zalim ke atas saya?" Allahu Akbar. Ini satu perkataan yang memang kalau boleh hindarkan daripada seorang yang mengaku dia Islam, seorang yang mengaku dia seorang yang mukmin dan semua. Sebab dan semua Allah Taala beritahulah dalam Al-Quran tuan-tuan, iaitu ud'uni astajib lakum. Kau minta aku terima. Kau doa aku terima. Cuma Allah Taala akan bagi pada kita tuan-tuan semua. Ini bukan berdasar pada apa kita minta, tetapi berdasar pada apa yang Allah Taala bagi. Sebab apa yang Allah Taala bagi adalah sesuai dengan diri kita, bukan apa yang kita minta. Bila kita minta pada Allah Ta'ala, belum tentu lagi semua ianya sesuai untuk diri kita. Tetapi bila Allah Ta'ala bagi kepada kita, itu satu pilihan yang terbaik. Dan juga tuan-tuan semua, Allah Ta'ala akan tunaikan kehendak kita ataupun tunaikan apa yang nak bagi pada kita dan semua bukan mengikut masa kita, tetapi masa yang dia nak bagi. Jadi kepada sahabat tadi tuan-tuan, kalau boleh banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, kembalilah pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tuan semua, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala ni kalau dia kata nak bagi, dia akan bagi tuan semua. Tetapi ingat dua perkara, Allah Ta'ala akan bagi mengikut apa yang nak bagi, dan juga mengikut masa yang nak bagi. Jadi kalau boleh sabarlah. Kita ingat tuan semua, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar." Insya-Allah kita tawakal dan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah itu jalan terbaik untuk kita memperbaiki hidup kita. InsyaAllah semoga kita tuan-tuan akan dapat ketenangan sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.